Adam, masuk ke bilik saya sekarang. Kamu tahu kan, ini perniagaan yang diuruskan keluarga kita. Pak Long sangat berharap yang kamu dapat teruskan legasi ini. Pak Long nak kamu yang jadi sos chef sementara Pak Long pergi bercuti. Kenapa kau tak bagi tahu aku yang sos chef tu Pak Long kau? Macam mana kau tahu pasal perbualan aku dengan sos chef tadi? Adam, aku dengar semua dari awal sampai habis. Seronok ke dapat position sebab kabel? Kau tak boleh lari lah, Adam. Johan, kau dah salah faham. Sudahlah kau. Aku tak nak dengar lagi alasan kau. Johan, dengar dulu penjelasan aku. Lepaslah. Johan, aku tolak tawaran pakcik aku. Jujur, aku berminat nak terima offer pakcik aku. Tapi aku tahu tu salah. Aku minta maaf. Kenyangnya aku. Masakan kau memang gempak. Kau dah kenyang dah ke? Makanan kau tak habis lagi tu. Padahal kau single. Lah, cakap macam tak tengok cermin. Kau pun sama single. Johan, kenapa Adam tak datang hari ni? Kamu serumah dengan dia kan? Oh, Adam ambil cuti hari ni, chef. Kepala sakit sebab terjatuh semalam. Sakit? Dia tak bagi tahu saya apa-apa pun. Surat sakit pun tak ada. Dia lupa agaknya. Nanti saya ingatkan dia. Selamat sejahtera Encik. Kami daripada IPD Tasik Anggerik. Kami telah mendapat kebenaran untuk menyiasat rumah Encik mengenai aduan yang kami terima. Mohon Encik beri kerjasama. Boleh tuan, jemputlah masuk. Apa ni tuan? Apa saya buat? Kami telah menjumpai ibadah mangsa. Suspek telah ditahan. Over. Adam? Tak, tu bukan Adam. Adam tak mati. Dia masih hidup. Adam. Insiden pembunuhan yang mengambil tempat di apartmen Anggur Laut 4 hari lalu telah meraguk nyawa seorang lelaki dewasa berusia 26 tahun yang dikenali sebagai Muhammad Adam Uwais bin Yassin. Mangsa dipercayai telah dibunuh oleh rakan serumahnya sendiri atau dikenali sebagai Johan Zhang Shen, lelaki dewasa berusia 24 tahun seminggu lalu. Suspek menafikan tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Namun setelah menjalani diagnosis, suspek disahkan menghadapi penyakit mental skizofrenia. Suspek ditahan di Hospital Tasik Anggerik dengan kawalan penuh untuk rawatan selanjutnya. Berita selanjutnya, Encik Zhang, masa untuk makan ubat. Saya letakkan makanan dan ubat kamu di atas meja ya.
Assalamualaikum.